Dia tengok. Saya mau masak. Kak dah ya betul. Korang kena nantikan sambungan iaitu chef kita nak tengok master chef daripada Siti Min dan juga Irfan. Nak tengok siapa yang lebih berbakat dan siapa yang lebih power dalam bab masakan-masakan ni. So korang tak membuatkan masa, jom kita tengok siapakah master chef sebenar. Let's go. Okay Faan. Saya masak ni dah masak dah, ambil. Dah ni weh. Memang banyak. Okay, tu ambil sudu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus akan make up. Ayo, aku tak boleh nangis. Aku nak makan. Aku sakit. Tak boleh. Sakit tu sakit. Aku nak. Aku tak nak. Aku jujur ni. Langsung tak ada. Amazing. Aku tak boleh. Aku dua. Apa yang ada tiga? Nampak Kenapa nak sampai tadi tu? Tadi orang lain buat. Apa yang dia tu? Sumpah sudah tak jalan. Tadi lain macam Nazrul kan nak pandai masak tu sebenarnya. Ya, mungkin lah. Yalah. Jadi. Ini baru kena di. Nak Karan tu jujur kah? Karan tu nak tahu kau tipu ke tak? Tapi Karan tu memang tahu di situ. Dia tahu dia kupai Nadi tu. Anjir. Tipu aku nak. Apa boleh? Ambil lah. Aku mau udang cuma aku malas kupas. Siapa mau kupasan aku udang? Udah nak kupasan aku udang. Kita orang. Yang tak ada. Kak ada tu record lah tadi. Dia dah spoil konten. Siapa? Ya, konten Datuk. Tengok yang lambat dia. Lambat lagi kan? Agak-agak Datuk pun boleh. Datuk selalu pengawal kan? Kenapa lambat lagi pada dah? Mesti kau banyak draft lagi. Lagi kau konten. Kau mau 5. Ya, aku tak ada pisau dah nak potong limau. Tina gigit. Itu macam mana ada yang nak potong? Weh, belakang ada pisau. Belakang ada pisau. Ni Pak ini nak 5 pula apa lah. Yang ini. Haus lah. Okay guys, so hari kita orang akan makan kuih tiaw daripada Kak Da. Sudah gila weh. Mumpah sedap. Melayu tu. Tina kering baik sikit kuih tiaw Pak En. Ayam Pak En. Ada nak lebih toge. Ada nak lebih toge. Min. Kalau nak lebih toge boleh. Pistachio. Boleh. Jangan. Pistachio. Sorry lah, aku baru lepas potong rambut. So dia tak jadi Justin Bieber. Dia jadi Justin Bieber. Justin Bieber. King Kong. Hah? King Kong nak pertama barat-barat dulu. Siapa lagi toge macam ni? Aku tambah. Astagfirullahaladzim. Aisyah suka toge. Aisyah suka. Muka kambing kat sini tu. Siapa lagi nak? Weh, Aiman panggil. Apa pergi? Aiman nak tak Aiman? Tak nak. Tak nak. Kenapa kau? Aiman tak nak. Ya Allah. Kalau aku makan ni, aku makan yang api-api ni. Tak ada minyak kaki. Sama. Api-api ni tu api-api. Minyak. Tu api-api. Duduk. Biar aku masak dah, kena masak. Apa dia masak? Biar buka api kuat. Buka api kuat. Mana cili? Tak ada cili kan? Ni ada. Oh, cili? No, je. Orang aku boleh dulu. Oh, Ni aku dah masuk paste dia tu. Tiga? Oh. So maknanya kat sini. Aku selalu pakai cili ni. Cili yang... Jangan masak lah. Masak. Masak aku lah. Saya dah makan. Saya mau pergi masak. Kak dah ya betul. Okey. Jadinya Minda. Minda mampus. Minda. Ni Tahu satu kan? aku nak ayam je. Ayam je betul. Aku tak allergi udang tapi aku nak ayam je boleh? Boleh buku udang. Tapi tak ada api ya ni. Aku bukan masak yang ada api. Oh, hang nak kata kemahan Pula dah buat ni. Dah ada cukup banyak tu ayam. Okey. Dia kata tak ada banyak. Dia kata tak ada banyak ayam. Tadi satu. Aisyah, orang punya jangan diambil. Biar. Ni macam nak cedok ni? Cedok ni kita tuang. Kita buat jenis memang Survivalnya. professional. Professionalnya. Professional punya ni ah. Ada tak orang lain? So guys, korang bersama dengan Ramai dia. Dapur Siti Mukmin. Siti Mukmin.
panas. Apa masukkan apa? Kenapa dia? Hang tak kenal nama aku lah. Kenal lah, kenal. Mina bapak aku. Oh, nama dia. Ini Min. Mak aku tolong lagi. Anak banyak mana? Nak buat kerja basah ke? Masak kau jago tau. Ini baru masak ni kat. Rohan apa kotak goreng kan? Goreng. Sikit. Masak mana letak limau? Ya. Okey, buka pintu. Ni dah kat mana? Slow. Mak. Tak apa. Tu bahaya tu. Ya, tangan air mana? Air tangan aku lah. Baik sikit. Aku chef pun. Dia ni aku biasa-biasa weh. Kulineri ya? Aku kulineri weh. Aku selendang pi kulineri weh. Sampai aku selendang kuning. Macam kuning. Kuning kan kuning. Tak kuning. Ayo. Ini pakai tangan je lah. Pakai tangan tadi lah. Ya. Bila boleh lah. Ataupun hang cedok kuih gitu tak mau? Boleh guna tangan Guna tangan sebab tadi Syamil pakai tangan. Apa yang keras Sebab profesional. Sikit je. Sikit lah, kita nak ikat dia makan nasi lah. Banyak sikit. Kau nak ke? Nak rasain tangan aku Okey. Kedekut lah tak bagi orang rasa tangan dia. Tak boleh lah, air tangan aku tak. Bubur sayur main. Cili tak mau cili. Tak mau. Ni Kau rasa berasa tapi dalam dah ada terasa cuma bubur sikit lah, jangan banyak sangat. Banyak Chat. Ya, sabar. Siapa yang masak sekali? Chat, Okey. Chef ni over lah. Weh, tu hangit. Kau sana api. Keluar. Weh, keluar api apa? Over lah. Aiman. Bahu kau hangat. Tak hangit. Memang sakit jauh dah sedang hangit. Aiman, hangit. Steady, Pak. Kapur lah. Aku dah masak okey ni. Sekejap foto lah kat dalam. Betul, kau ni kulineri. Hai nak macam kulinari pun. Macam macam masak menjik. Okey, dah settle lah aku punya ni. So, sorry lah Kak Dah, aku nak kena nak balik kau punya ni. Okey. Santai tu kau ada ha. Tapi dah padam. Amboi, biasa dia. Kak Dah, memang hang makan kalau pedih ni, macam kita letak limau Nak bagi dia rasa cukup masam-masam semua tu. Faham. Awak kulinari hang tak campur limau? Ini aku Oh, lemon dia pun. limau kan? Alah ni mamuk. Farida punya mamuk. Mama style Mana tu sampah? Tak ada. Tu sampah. Letak orang tu kubang tu. Jangan tengok tangan. Panas. Cik Ganda macam mana rasakan masakan Aiman? Dia memang sangat ni. Kena berapa pukul 10? Echa, sayur apa yang sangat sweet? Jangan jawab Cak. Sedap, sedap. Sedap? Tapi sebelum tu, mana Emat? Buat pakai phone tu je, pakai mat. Tak pakai mat. Echa, kan nak tanya siapa boleh? Sayur apa yang sangat menyayangi? Saya brokoli. Tak lah. Rugi lah tadi. Jawapan dia Echa, tahu jawapan dia tak ni. Bukan, aku tak kata kau kena jawab apa. Sebab? Together with you. Nanti jatuh cinta kepada diriku. Aduh, kat mana ada kanda kat situ ada Fael. Fael ni memang tak ada jumpa kanda lah. Bukan tak boleh lupa kanda, tak boleh move on dengan Iman. Ada mak. Apa dia? Ini rasa Fael tengok tak? Macam mana? Kalau dia nak nanti kanda kau Fael aku dah sedek kanda. Kau emosi orang lagi orang. Kan ada sedap tadi dah. Rasa. Macam kecil. Tapi kalau tak ada apa nama dia jeruk cili tu sedap. Jeruk cili dengan kerang. Anas, siapa Anas? Anas apa je? Anas? Alamak. Anas? Okey, kita tahu Anas tu adalah skandal lagi. Nama saya Anas Iskandar. Muhammad. Ini buat Anas. Wih, dia ambil kotak makan macam tu je. Pak gila bro, pakai mentah-mentah. Wih, Fael makan kotak mentuh.
Dah lah keras. Janganlah keras. Terima kasih Kak Dah. Amen. Sampai Omek. Thank you. Thank you Kak Dah. Siti Mumin. Sini mau Omek. Okay, cuba korang teka konten Abang Ali semalam kan Fadil tulis apa kat korang? Okay, konten Kak balik. Dah tulis yang Farmi. Dengan Farmi. Takkan aku nak tulis Farmi. Sama-sama ni je. Sama-sama ni je. Salah. Okay, hampa kalau masuk konten Faridah kan? Kalau Aisyah dengan Amy masuk konten Faridah, apa benda yang hampa rasa Faridah Suka buat. Faridah suka buat benda tu apa? Sini mau Omek. Banyak Siti Mumin. Yang aku tulis hashtag Sini mau Omek tu. Tak. Yang mana? Kalau kita buat Siti mau macam apa benda yang kita keluarkan? Energy. Energy. Thank you Siti Mumin. Bye bye. Okay. Badam. Okay. Jepun ke? Bangladesh. India dan China. Okay. Bye bye. Kau ni. Saya buang kan? Apa kan Apa kata? Aku dah masak, kau dah makan, kau buang. Anak. Oh, gentleman lah. Aduh, gentleman lah. Hari ni je. Hari ni je. Weh, Siti Mumin. Weh, Siti Mumin tak sweet macam ni lah. Tolonglah jangan sweet. Kau kutip balik. Bye. Okay korang, so sekarang Farida pun dah bagi kat semua sebab majoriti semua dah makan. Ada yang 2-3 orang tak makan tu, ada yang diet macam Pia apa semua, dia orang tak ada. So kita nak mengemas lah. Okay, so korang pun dah tengok konten ni pun dah panjang dah. Masuk Pak Syamil tadi lagi panjang, Siti Mumin lah, semua lah, Pak Kanda. So korang thank you so much yang mana sudi support saya, dan thank you so much yang mana yang still tengok video saya. Saya minta maaf kalau ada terkurang daripada saya. Okay, 3, 2, 1, action. So saya minta maaf kalau ada yang terkurang daripada Farida sendiri. Kita jumpa pada next konten guys. Kalau korang suka konten macam ni, korang boleh komen dekat bawah korang suka konten cele-cele macam mana. Okay, so bye bye guys. Assalamualaikum.